Kita ni Muslim Malaysia tidak terlibat dengan mana-mana badan parti politik. Kita punya kotak infak ini adalah hasil derma dan sumbangan daripada seluruh rakyat Malaysia. Yang mana dari derma kepada kita, tak kira lah kaya ke, miskin ke, dia derma kepada kita RM1, RM2, RM5, RM10 kita terima belaka dan kita kumpulkan sebulan dan kita jadikan kotak infak ini dan kita agihkan kepada golongan-golongan yang memerlukan dan yang perlu dibantu di luar sana. Saya Encik Ayub bin Haji Mamat selaku penghulu mungkin Kedai Menanti mengucapkan terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana sudi datang ke kampung kami untuk membagi sedikit sumbangan kepada rakyat di kampung kami ni. Terima kasih kerana beri bantuan kepada saya. Terima kasih Muslim Malaysia.